bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Koman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Koman 3. Nanti dulu. Hah? Woi, apa ni? Mana Adil? Oh, kau laju sangat. Tunggulah aku. Hah? Ya Allah, ya Tuanku, jauhlah aku daripada makhluk yang mengganggu. Lindungilah aku daripada buatan syaitan yang menghasut. Ah? Mana pula arah jalan balik ke van aku ni? Semula lalu agak kebun getang ni nampak sama je. Mungkin aku dah sesat nak cari jalan pulang ni. Aduh, parah. Baik aku berehat kat sini dulu. Tak guna aku mengedah kebun ni. Lebih baik aku tunggu subuh esok. Bila dah cerah sikit, senang sikit aku nak cari jalan keluar. Inilah akibatnya. Kerana asyik mengejar klik-klik tu, akhirnya aku tersesat kat sini. Nyesal aku. Biarkan dia pergi seorang-seorang. Alah Calvin, dia dah besar. Pandailah jaga diri. Engkau ni pentingkan diri sendirilah, Mohan. Mana ada? Kalau semua pergi, van ni macam mana? Dah lah, tutup je lah pintu van. Nanti nyamuk masuk. Nak, bangun nak. Tak elok tidur kat sini. Tak elok tidur kat sini nak. Lebih baik anak balik saja. Lagipun hari dah subuh ni. Maafkan saya pakcik. Sebenarnya saya ni sesat sejak malam tadi. Puncanya bila saya cuba tangkap klip-klip tu. Lah, patutlah kamu sesat. Cerita tentang klip-klip bercahaya terang tu dah banyak pakcik dengar. Tak lama dulu, perkara yang sama berlaku pada anak buah pakcik sendiri. Asran namanya. Siang dia menoleh suatu pagi, datang bercahaya menghampirinya. Tiba-tiba, cahaya itu beredar. Akan mengajak si Asram mengikutnya. Tanpa berlengah lagi, si Asram pun mengejar cahaya itu. Agak lama dan jauh dia mengejar. Tiba-tiba, cahaya itu berubah. Menjadi satu cahaya besar, terapung-apung di udara di depan matanya. Tak boleh kita tahu dari mana asalnya benda tu. Tapi, cukuplah membuat si Asram tu betul-betul dalam ketakutan. Tiba-tiba saja, Asram seperti hilang ingatan. Dia termangu-mangu keliru. Macam orang gila dia buatnya. Selepas kejadian itu, dia berjalan. Terus berjalan tidak tentu arah. Kononnya mencari jalan pulang. Walaupun tempat itu dah biasa baginya. Setelah lama berjalan, dia pun keletihan dan tidak bermaya. Usahanya mencari jalan pulang gagal sama sekali. Selang 2 hari lepas tu, orang kampung jumpa dia di kawasan ini juga.
Tak jauh dari tempat biasa dia menoreh. Kami bawa dia pulang dan pulihkan semangatnya semula. Apa sebenarnya yang berlaku pada anak buah pakcik tu, pakcik? Sebenarnya, Cahaya itu adalah pari-pari yang tinggal di kawasan ini. Mereka tak suka diganggu. Kita tak nampak kehidupan mereka di dalam dunia nyata. Sehingga kan, kadang-kadang kita ada terlanggar sesuatu kepunyaan mereka. Mungkin kamu ada terlanggar sesuatu agaknya. Tapi, mujurlah kamu tak ada apa-apa kan? Rasanya tak adalah pula. Cuma sebenarnya van saya rosak dan berhenti di tepi jalan besar kat sana. Kalau macam tu, mari pakcik bawa anak ke sana. Ayo, tak boleh tidur lah. Mana Faizal ni? Sudah pergi dari malam sampai subuh tak nampak pun mata hidungnya lagi. Malam tadi kau kata tak nak kisah. Dia dah besar. Sekarang kenapa susah hati pula? Alah, itu malam tadi. Apa kata kita keluar cari dia? Bagus juga cadangan tu. Jom kita keluar cari dia. Apa ni Kevin? Sudah subuh pun mau pakai lampu ke? Subuh-subuh juga. Tapi masih gelap lagi lah. Kau tak nampak ke? Ayo. Apa tu Kevin? Tu. Yang gerak dalam semua tu. Mana? Situlah. Ayah, sudah pagi pun ada hantu lagi ke? Wan, jangan suruh hantu tu lah. Nanti hantu tu tahu ada orang kat sini. Alamak, kita sudah terlambat lah. Dia sudah nampak kita ada kat sini. Itulah, lain kali fikir dululah sebelum buat sesuatu. Manalah kau tahu perkara ini nak berlaku? Alamak, dia berjalan menuju ke arah kita lah. Ayo Kevin, apa kita nak buat ni? Dia sudah hampir dengan kita. Aduh, lepaslah kepala aku ni. Ayo apa? Ayo ma. Woi, apa ni? Lepaskan aku lah. Tu pun van saya, pakcik. Tak adalah jauh dari tempat tadi. Syukurlah. Yes, akhirnya hidup juga van ni. Kalau Fazal tahu ni, mesti dia suka. Apa Sal sebut nama aku ni? Faizal? Hei, mana kau pergi ya? Satu malam kita orang tunggu kau tahu. Relax lah Mohan. Aku tak ke mana-mana. Ada kat kawasan ni juga. Engkau pergi mana sebenarnya? Apa sudah jadi dengan kelip-kelip tu? Kau dapat tangkap tak? Tak ada pun. Ni aku kenalkan Pakcik Mahat. Dia yang tolong aku. Tolong apa pula ni Faizal? Engkau janganlah nak berdalih dengan kita orang ni Faizal. Pak Mahat pun ada kat sini. Faizal, ini Rosli, anak buah pakcik. Rosli ni pandai bagi kereta. Jadi awaklah yang bagi van ni ya? Terima kasih je lah. Tak ada apa-apa. Cuma masalah bateri je. Semua dah selamat. Jadi kami terpaksa bangsu dari sini. Terima kasih banyak-banyak lah Pakcik Mahat, Rosli. Ingat Faizal, jangan lupa kalau lalu kawasan ini, carilah pakcik. Tanya je orang kat sini. Semua tahu siapa pakcik. Dan ingat, jangan kejar Cahaya tu lagi. Iyalah Pakcik, saya akan ingat. InsyaAllah saya akan datang semula ke sini untuk mengetahui lebih lanjut pasal cahaya pari-pari itu. Faizal, tadi kau ada sebut pari-pari ke? Oh, pasal tu ke? Nantilah kita. Alah, kau cerita je lah. Dengan kita orang pun dah berhasil ke? Orang nak percaya ke cerita ni? Alah, macamlah kau dipandai mereka cerita. Ni aku tengah keliru ni. Macam mana kau hilang? Lepas tu boleh pula jumpa dengan pakcik tu. Yang korang pula? Macam mana korang boleh jumpa Rosli? Itu pasal lah kau kena cerita dulu. Dah tu, barulah kita orang cerita pula. Macam tu pula? Okeylah. Esok-esok lah aku cerita. Lah,